Kali ini saya nak tunjukkan cara untuk bagaimana kita nak import kontak email dalam email kita supaya mudah untuk hantar email kepada semua cikgu-cikgu SK Kampung Bahagia. Okay, first kali macam biasa login kepada akaun Frog anda. Macam ni saya gunakan student punya Adib tahun 2C. Jadi cuba masuklah yang sendiri punya. Jadi semua kontak email tu saya dah email kepada email masing-masing. Okey, tunjukkan nanti tengok video ni macam mana nak buat ya. Okey, once bila kita dah masuk ke Frog VLE, okey, abaikan yang portal murid ni. Kita kalau cikgu dia akan masuk ke portal pengurusan, cuma klik di bahagian atas ni iaitu quick launch ni dan terus ke email. Okey, terus tekan ke email, dia akan buka satu tab baru. Kemudian dia akan loading masuk ke email kita ya. Sekarang tengok speed laju Okey, dan kita akan dapat satu email macam ni yang daripada SK Kampung Bahagia. Dia tulis itu senarai email guru SKKB. So just klik sini dan kemudian akan ada satu file macam ni, download saja dulu. Okey, download file ni, simpan ke dalam komputer kita. Okey, ingat tajuk dia google3.csv. Okey, klik OK. Kemudian apa yang kita perlu buat? Okey, pergi ke mail ni. Okey, klik sini dan klik contact. Okey, contact ni maksudnya kita punya kawan-kawan lah. Okey, welcome to contact. To add a contact, klik the new contact button. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita hanya tekan new contact. Okey, kemudian ini untuk set satu-satu email. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita hanya tekan di sini more. Okey, kita akan sorry. Okey, kita akan pergi ke contact sekali lagi. Okey, di sini kita tekan more dan kita tekan import. Okey, import. Okey, jadi di sini tekan browse dan kita cari balik file yang kita download tadi. Okey, kalau macam saya di bahagian download. Okey, dekat sini Google3 CSV, saya tekan sini dan saya klik open. Okey, tengok, dan kemudian ini filenya dan kita tekan import. Okey, dan secara automatik dia akan terus masuk semua sekali alamat email guru-guru di SK Kampung Bahagia. Jadi macam mana kemudian macam mana kita nak hantar email terus kepada semua cikgu? Kita pergi ke mail. Okey, nampak di sini. Okey, dan kemudian kita pergi dekat compose. Compose ni untuk hantar email baru. Okey, kita akan type di sini adalah kita save tadi sebagai guru SKKB. So di sini sudah ada guru SKKB. Okey, bergantung pada tajuk apa yang kita save tadi. So kita tekan sini, automatik semua cikgu dah masuk di sini. Okey, dan kita hanya masukkan subjek apa yang kita hantar, contohnya minit mesyuarat. Dan kemudian kita boleh upload file dan kita terus send saja kepada semua cikgu. Okey, saya taruh testing ya. Dan kita terus send saja. Okey, dan automatik dia telah dihantar kepada semua guru-guru SKKB. Tengok ya, dekat send ni, okey, minit mesyuarat. Okey, semua dah dihantar. Okey, tengok sini. Okey, so semua sekali email cikgu-cikgu dah masuk dalam ni. Okey, jadi jangan malas. Selamat mencuba ya. Lepas ni jangan kata abang tak payung ya. Okey, bye.